Angkat pula. Aiman? Ya, Mak? Nadia, dah lewat ni. Tak habis kerja lagi ke? Dah habis dah. Ni tengahkan makan sikit. Nak balik dah ni. Nadia, janganlah kerja tunggu sangat. Rehat. Mak tengok sekarang ni, Nadia asyik kerja je. Ada ke dia dapat? Mak ni masa Nadia tak kerja, Mak suruh Nadia cari kerja. Dia dah kerja, suruh rehat pula. Yelah, Mak tahu. Ni, kamu tengah risaukan TV kamu kan? Semua benda okeynya. Ya, tak ada masalah yang tak ada penyelesaian. Mak kenallah nak Mak. Cepat dalam. Strong. Jangan give up tau. Ya, Mak. Hello. Hello, Aiman. Saya nak cakap dengan awak kejap boleh? Apa dia? Saya call ni sebab saya nak minta maaf dengan awak. Saya tahu saya buat awak marah dan saya tak patut cakap dengan awak macam tu hari tu. Kalau awak dah tak marah nanti, awak datanglah sini balik. Kita sama-sama usahakan kafe ni. Itu pun kalau awak sudilah. Saya dapat offer kerja baru dekat Indonesia. Oh. Jauhnya? Ya, chef minta saya buka cabang baru kat sana. So, I'm leaving. Ori-ori, jatuh cinta lagi. Setiap senyum kau buatku terbang tinggi. Ori-ori, semakin kau dekat, diriku jatuh hati lagi. Ori-ori, hati ini bonsi, buat aku terus jadi fancy. Ori-ori, cinta macam ni, buat aku senyum tanpa henti. Yeah, setiap kali kamu senyum, tertawa, terbawa rasa nyata. Ori-ori beraroma, rasanya penuh warna bila kita bersama kemana saja.